Hijrah mereka sanggup mereka dihancurkan pada tahun 5 Hijrah dan pas insya-Allah dihancurkan pada pilihan raya kali ini. Maka PAH sanggup mengambil orang-orang yang bukan Islam sebagai teman, sebagai sahabat, kawan dan sebagai pemimpin-pemimpin negara. Demi dendam yang bersarang di hati pemimpin-pemimpin mereka. UMNO dia tak dendam, maka dia tukar semua. Perdana Menteri berapa kali dah tukar, tak daripada Mahathir sampai kali ini. Dah. PAH tu berapa kali tukar? Tak ada tukar tu. Umur 80 tak turun Datuk tu. Tak turun. Kalau orang kata suruh turun, dia kata gua mana? Dia kata gua mana kalau orang kata suruh dia turun? Dia kata kita kerja tidak dengan reng otak. Pandai lah dia. Alah dia pandai. Tidak dengan reng otak dia kata. Usia tua dah. Tua pun tak pakai hijama mudah ya. Pergi buka dengan katuk. Buka majlis, katuk majlis. Itu ya hijama. Pas barang nak jual ni tak payah. Mudah ya. Wih kamu habis sama jual. Nak pandai sama jual. Bazar Kota Baru tu FKP 3 juta ya jual. Orang lain 2 butir pintu nak dekat-dekat 3 juta. Dia besar ketemu 3 juta. Asal kepiti ya. Dia khabar kata. Dia khabar kata. Allah telah memberi peringatan dan melarang keras perbuatan mereka. Tu hal lagi dah. Perbuatan dia bergabung dengan DAP ni tu hal lagi. Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiballah alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Tiadakah engkau perhatikan orang-orang yang mengangkatkan kau yang dimurkai Allah untuk menjadi pemimpin mereka? Orang itu bukan daripada golongan kamu dan bukan pula daripada golongan mereka. Maka mu ambil pemimpin-pemimpin DAP nak letak alih atas. Mu nak tolak orang Islam, Naji Islam, Muhyiddin Islam. Kita orang Melayu Islam. Bapa kita nak tolak nak ambil DAP? Bapa duk gila sangat kau pisah atau kaya? Pokok kita ni kaya belakang dah. Tak sel lagi. Ambil tak kaya. Abang nak bina air sikit tali. Ya, ya. Pasal apa? Demo pergi laju dulu kat kita pun laju kata. Ajak mana nak laju mana ni? Laju. Dan mereka bersumpah palsu. Pah duk kecek palsu belaka, duk sumpah palsu ni. Belawak belaka ni Aziz. Ingat dia kata dulu sebelum benar tahun 1990 lagu mana cerita Pak? Nak latih Tok Ngulu kena baca teh kena. Sekurang-kurang boleh ganti Tok email. Gapo dia Tok Ngulu lah ni? Quran pun tak kenal. Pak tu pula gila ceramah, dengar ceramah ya. 25 tahun bawa telinga dengan ceramah. Rukun semaya pun tak tahu apa satu. Orang pahlah ni pakai jubah pun, pakai ye je tu. Tak ada gapo tak sedar gerung lah. Janggut panjang kerana tumbuh. Tu je. Tak sabimel lah. Tak ada gapo. Elah. Supaya Islam ni Aziz buatlah elah. Mana raya Islam? Membangun bersama Islam pun rahas putih Islam. Rangguh hatu lah ni Aziz. Kita kedara hatu. Allah orang pah ni pun bodoh tak ada nak mikir. Fikir kat
Islam ni lagu mana? Ladai raya 200 ya. Umur 55 tahun gezek. Menetepah buah. Tapi pah bui. Apa ni UMNO dah bui hana layar 200 tu. Tak ada dah gege-gege. Patuh hak sekolah kuat tu tidak Islam ke UMNO awak? Tidak Islam ke? Daripada anak buta huruf kepada anak boleh belajar membaca dan menulis. Tidak Islam lagi. Masjid 500 masjid di Malaysia didirikan oleh kerajaan UMNO. Apa putih masjid awak? Ketik banyak mana dia tolong? Ketik. Amo tak cerita lagi ketik ni. Ketik banyak mana dia tolong? Nanti faham cerita. Kapi ketik. Bacok oh. Hospital dia awak. Dia buat An-Nisa tu. Dia buat An-Nisa lalu diswastakan. Ni Aziz sakit gimana? Gimana dia sakit? Adakah dia masuk An-Nisa? Dia pergi di Kubah Kia juga. Ai tahu. Hak kajian pusat juga. Hospital. Dia pula UMNO. Buka Risda. Fekra. Lagu mana? Sodak Bukit. Sudah sodak Bukit buat habis pohon kayu. Sudah buat pohon kayu buat rumah. Letak pula bui rumah. Lepas tu bayar gaji sebelum pohon berbuah. Setelah pohon berbuah beli pula dengan gaya. Tak Islam lagi kau? Tak Islam lagi kau? Nak suruh fikir sikit malam ni. Nak suruh fikir sikit. Buat polis. Polis tu adakan anggota polis. Itu adalah wayak muru Nabil Ma'ruf. Kita boleh tidur lena. Ada polis. Kalau tak ada polis lagu mana kita? Bila-bila ada polis lah ni pun tak berapa nak nyerah. Kalau rumah tak kumah, rumah tak kukuh. Ada askar menjaga negara tak Islam ke? Tubuh beberapa jabatan-jabatan Islam seperti Yadi, seperti Yakin, tak Islam lagi ke? Dan menaikkan gaji iman-iman. UMNO bayar gaji iman di seluruh negeri Kelantan ni. Biar reti ya tak? Kerajaan bah hanya habis 1 juta saja. Kerajaan UMNO habis untuk iman-iman negeri Kelantan 4 juta. Berapa kali ganda? Kalau UMNO tak seka Islam dia tak bayarlah gaji. Gong dia nak bayar. Biar reti ya tak? Email dia kuat-kuat tu 180 kerajaan negeri bayar. Gaji sekarang 800 naik baru ini. UMNO kerajaan negeri, kerajaan pusat bayar. Tapi tak kena berlaku UMNO ni. Tak kena berlaku. Semua UMNO buat tak betul berlaku. UMNO buat semua tak betul. Dia betul. Kukus bayar ni kalau orang dia colek situ motor dah. Tapi hak kita nak boleh kelepar 7 kali siu. Siapa mutuh kita mutuh sejak nak lepas tu buat. Saya siu lagi. Saya siu lagi. Hak tu yang 7 kali tu. Islam mana? Mana bahawa Islam? Nak tanya. Siapa dia? Hudu. Bapa siapa dia tak siap hudu? Kita semua nak hudu. Kita tak akan menolak hudu. Patut anu sai dah ke dalam dewek Kelantan dulu ke. Patut wih kerja. Semua setuju belaka dah hudu. Lepas tu lagu mana? Mahathir atas surat hudu pak. Mahathir
Dah sorak tu pun takut dah ke Mahathir. Nak cuai Islam ke mana? Maka berapa kali dia bentai hudud di parlimen? Sekali rabuk dia tak bentai di parlimen. Dia tipu. Siapa cerah kita kena tipu kepah. Siapa cerah dia tipu kita. Kita nak duduk lagi ngapa? Oh padahal lah, sorry lah. Taluk ndek. Padahal. Dia tak bentai sekali pun dia tak bentai di parlimen. Dia tipu kita. 200,000 dia habis buat derah hudud. Buat derah saja ya. Nak suruh, nak tipu orang. Dia pergi kat DAP, muda dia lah. Kalau muda marah ke aku nak ayat hudud Kelantan, aku nak ayat gapo? Rakyat Kelantan nak makan hudud. Dia mari pasal ni mari diri Kelantan, rakyat nak rakyat hudud pergi ke DAP, mu tak sampai lah. Aku tidak nak buat Allahnya tipu sungguh-sungguh tipu kita.